Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Rabu, tepat 3 bulan 2569 bersama dengan tepat 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pagi ni kita main dengan berita pula nacang Islam yaklah nah. Tolong sebar cong saya nah. Tolong royak demo nah kata jangan ngasuk dia nah. Royak demo lagi mai dengan cong saya nah. Kita mai dengan mula-mula ni kita pergi di Emirates, di Dubai nah. Sahara dia tu baik perakak kata nah, dia royak hari ni kata pada kapal di Dubai di Emirates tu lah. Lepas tu banyak tempat lagi tempat hang buat dia duduk dalam Emirates tu nah. Kena bedai. Kena bedai dengan cara hak irai bedai masuk. Punah banyak lah. Punah. Sihat banyak juga. Ni Sahara perakat sendiri lah. Tempat dia duduk dalam Emirates ni banyak tempat juga. Pada kapal pun kena juga. Pada kapal hak bersakut dengan Sahara lah. Hak Sahara duduk turun kapal tu kena bang juga. Dalam Emirates lah. Di Dubai tu. Ni satu berita tu best ni. Kita pergi tengok dalam rozah nah. Saya royak dah morai banyak rindu yak semua kata bemah masih ada lagi dalam rozah. Tak habis lagi senjata pun banyak lagi senjata bemah dalam rozah. Tapi bemah nak buat apa tak boleh. Nak bedai for Isra pun tak boleh bedai sebab duk dalam masa berjanji beradu bedai. Bemah dia kata baik tu ada janji beradu bedai sungguh. Tak serupa belah lek demo tu lah. Tapi for Isra nah dia tahu kata bemah ada lagi senjata banyak lagi. Dia nak buk for dia tu baik perakak nah nak buk masuk dalam rozah untuk nak hapus senjata bemah. Ni tu baik berita besar nah kata for Isra ni nak buk dalam rozah yang besar-besar sekali lagi pula untuk nak hapus senjata hak bemah hak ada tahu mana nak kutik dia habis. Ni berita tu baik nah. For Isra tu baik rengas sendiri ni nah. Tu. Dia tu ya nak return maksud saya panggil nak return makna tu nak kutik habis. Senjata gapo hak bemah ada nak kutik habis. Nak plot habis. Hak baik sebab tu lah saya kata senjata bemah ada lagi. Ni for Isra mengaku sendiri kata senjata bemah ada lagi. Kok dia nak masuk kutik berhabis dia kata lah. Tu nak hapus bemah habis. Tengok dia nak masuk buk bila nak buat bila ni. Kita nanti tengok berita hak nak jadi pasal mana mula nah. Duk dalam masa pedih, duk oleh janji, ada cara-cara janji. Bemah nak bui senjata bila nak serah kok pia tu ada cara-cara dia. Tapi for Isra kata dia nak buat masuk. Nak gimbek sendiri, nak hapus sendiri senjata hak bemah. Tengok lah. Nak masuk bemah nak jang mudah-mudah ke. Bedai pula saya kata ni. Bedai kuat-kuat pula nanti tengok lah. Berlaku kat mana saya nak royak berita kalau berlaku. Habis tu macam. Kita pergi sebelah balik West Bank pula nah. Hak ni berlaku di Jenin. Satu bandar Jenin di West Bank ni. Timan ning orang di Jenin ni lah. Dia buat kasih nah. Buat nanam meh lah. Timan ni ada benar juga. Dia tanah kau sali. Dia panggil sosial. Kau sali nah. Sejenis beras. Panggil beras sali tu. Banyak tanah benar. Tapi tepat dua semerai ni nah. Tepat dua semerai ni ada rengan kata buat penduduk for Isra nah. Buat cawan, buat kapung for Isra tu. Dia buk masuk dalam kebun ni. Dalam benar hak buat kau sali ni nah. Masuk bakar. Habis. Kalau tengok video ni berasa dalam benar sali, kau sali tu. Habisnya bakar dengan dia nah.
Hak ni berlaku di Bana Jenin di kampung Calma, di kampung Calma nah. Berlaku semorai nah. Pok ya bu masuk bakar nah. Kalau semua kita bakar benar betul. Padi duk kuning lah benar pok ya masuk bakar habis. Tu hak ni nah. Hak ni kau sali. Belum badan ni mak kok. Mak kok habis licin. Mak kok cabuk. Bokeh habis mak kok. Hak ni buat kau sali pula. Dah. Habis dia macam nah. Kita tengok ada satu video lagi. Hak ni berlaku belah balik West Bank juga. Ni lah sebar juga video ni. Orang bakal tengok banyak lah video ni ni. Orang di West Bank lah. Orang West Bank lah. Bawa kereta. Pok dia naik. Keluarga dia nah. Ada laki bini anak. Naik kereta menah lah. Duk pergi malam atas matah ni. Ada Ford Isro sekor. Banyak ekor juga berkali. Tapi hak tu baik turun dalam video tu nampak seekor. Dia pergi sekat kereta orang saat ni. Orang di West Bank saat ni nah. Bos kat sudah tu nah ambil pisau tu baik panjang ni nah. Pisau tu baik panjang ni masuk ku orang Islam dalam kereta saat ni tu. Teriak tak tahu budak lah. Anak dia bakal teriak belakang takut. Pisau panjang ni tu baik mari duk nak buat ni. Video duk buku video belah lek ni belah lek orang kita ni duk buku lah. Berbuku sudah tu sebar video lah. Tapi dia tak ada buat lah. Dia cool saja lah. Video tu baik semarai ni. Itu dia lah. Ni satu berita juga. Habis berita luar, kita mari berita dalam kita lah. Berita dalam kita ni. Ni berita di jalan lah. Jalan masalah ni dia ada orang panggil Lak Meung lah. Lak Meung ni kacat. Ada main di jalan ni. Malam ni nah. Pukul tak silap pukul berapa saya tengok saat ni. Pukul ni malam lah bunyi kata. Orang budak baru umur 20 tahun. Dua orang. Malam kena tiket balah gocoh. Sama Melayu ni lah duk gocoh dalam Lak Meung dengan kacak di Nibong ni lah. Bunyi kata teruk. Sakit teruk dua orang kena tiket. Lepas tu kupai buat pergi sakit jalan tu nah. Tengok hak ni. Jangan duk main balah main tiket. Gigi mari. Orang belakang. Sek mari sama orang. Hak ni berlaku semua nah. Kocok sudah tiket sudah. Bawa nak kira. Kena orang. Tu. Supaya tu lah. Tak orang pun jangan duk main tiket. Baik ni untuk kita saja lah. Tu. Jaga-jaga lah anak. Cucu. Nah. Suruh pergi berjalan lah mudah. Pergi jalan di bahaya lah. Pagi ni sekadar ni jumpa pula malam hari nah ataupun petang hari. Tong saya baca saya tengok banyak lagi doa Gaza selamat berjaya nah. Pagi ni assalamualaikum.